Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam Mini Dos Podcast. Satu suntikan rohani untuk kita sentiasa cinta akan Allah, akan Nabi dan juga Al-Quran. Jadi sebelum kita mulakan kita punya podcast ni, jangan lupa kepada semua penonton untuk like, share dan subscribe ke semua kita punya media sosial. Okay, jadi saya juga ingin beritahu sedikit tentang Think Quran kepada siapa yang masih belum mengenali tentang Think Quran. Think Quran adalah satu aplikasi yang jenis interaktif apps untuk membantu kita untuk memahami secara mendalam ataupun kita faham setiap mana perkataan Al-Quran dengan lebih mudah, dan kita akan diajar daripada awal surah An-Nas, surah Al-Ikhlas dan sebagainya sampailah ke surah Al-Baqarah. Okay. Semoga dengan kita menghasilkan aplikasi Think Quran ni, kita dapat membantu lebih ramai lagi orang di luar sana untuk cinta akan Al-Quran dan serta faham Al-Quran. Jadi untuk topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan syukur. Sekarang ni kan kita ada banyak krisis, banyak masalah. Semua orang pun dah rasa stres dengan harga minyak naik dan sebagainya kan. Sebenarnya kita sebagai manusia, kita kena sentiasa bersyukur. Macam mana kita nak sentiasa bersyukur? Kita kena lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Maksudnya kalau kita rasa kita miskin, kita kena tengok orang di sekeliling kita yang lebih miskin daripada kita. InsyaAllah kita akan rasa bersyukur itu. Okey, tanpa membuang masa lagi, untuk topik ini kita menjemput tetamu yang sangat istimewa yang kita ambil daripada Sudan. Ambil daripada Sudan. Jadi saya dengan segala hormatnya saya menjemput Ustaz Nabil Sudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras. Sudah juga waras. Kita jangan pelik lah, sebab Ustaz Nabil ni dia bukan pandai bahasa Malaysia saja. Dia pandai bahasa Indonesia, bahasa Sudan, Urdu, semua boleh. Apa yang tak boleh Ustaz? Betul Ustaz? Alhamdulillah semuanya atas kelebihan yang Allah berikan kepada Ustaz Nabil. Betul, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, sebelum ni saya hanya jumpa Ustaz, bukan jumpa Ustaz, kira nampak Ustaz dekat media sosial je. Dekat YouTube, dekat video. Tapi ini saya dapat jumpa Ustaz ni face to face ni. Ini adalah satu anugerah juga. Alhamdulillah, sebab dapat jumpa orang yang sangat hebat. Inilah. Okay, baik. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, boleh saya nak tahu sedikit latar belakang Ustaz Nabil macam mana? Daripada kecil sampailah Ustaz berjaya di dunia. Panjang cerita memang ni. InsyaAllah, terima kasih kepada Ustaz Akmal. Alhamdulillah. Saya pun dengar nama ini jumpa dekat. Alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, salam hormat untuk semua. Terima kasih kerana menonton podcast yang luar biasa. Kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita cerita panjang, saya kenalkan diri saya dulu. Kena kenal baru cinta kan. Betul. Nama saya Ustaz Nabil ataupun Nabil bin Mahathir ataupun Ustaz Nabil Sudan. Kenapa di Sudan? Kenapa nama Sudan? Saya bagi tahu. Okey. Itu yang penting. Alhamdulillah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Ketika mak saya pergi haji tak cukup bulan, nakal daripada kecil kan, kelam perut pun nakal juga. Jadi lahir dekat Madinah tak cukup bulan. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah 3 bulan lahir sana dan balik ke Malaysia. Saya orang Malaysia, orang Kedah. Kedah. Orang Kedah. Hang tak tahu ke? Kan. Boleh jangan boleh cek. Jadi waktu umur 7 bulan jatuh buayan. Jadi terhentak saraf belakang. Saya lahir dalam keadaan normal. Umur 7 bulan jatuh buayan. Umur 4 tahun operation, doktor mungkin qadarullah lah. Tersilap, maka terputuslah saraf mata di belakang. Maka terus makna buta sepanjang hayat lah. Jadi umur 4 tahun memang betul-betul memang tak nampak lah. Jadi ketika itu memang saya memang cita-cita dulu sebenarnya nak bawa kereta. Kecil. Jadi bila doktor bagi tahu Nabil, mak Nabil, bapak Nabil
kamu kena terima bahawasanya kamu akan buta sepanjang hayat. Memang sedih betul. Memang sedih. Tapi mak saya kata apa? Mak saya kata apa? Abang kena syukur kerana Allah dia tarik, dia ambil satu je, tapi Allah pasti beri berbagai-bagai lagi. Bila saya faham, rupanya betul. Dalam Quran Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian. Maknanya tidak ada manusia lemah. Jadi bila saya faham benda tu, alhamdulillah. Jadi umur 4 tahun juga lepas buta, saya masuk sekolah rendah kebangsaan Jabi. Pokok Sena. Sekolah khas dekat Kedah. Kedah kan. Jadi masuk darjah 1 sampai saya darjah 1 umur 4 tahun. Darjah 1 4 tahun. Jadi setiap tahun dapat nombor 1. Tak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Masya-Allah. Sehingga saya umur 9 tahun. Umur 9 tahun saya balik rumah, mak saya kata apa? Mak nak abang berhenti sekolah. Saya kata, mak kenapa? Sedangkan abang setiap tahun jadi juara satu kot. Mak kata, abang sedar tak bahawasanya abang ni buta? Tahu? Abang tahu tak orang buta ni ada kelebihan dia? Saya kata, kelebihan apa, mak? Dia akan orang pertama yang akan nampak Allah. Masya Allah. Tapi dengan syarat dia kena hafal Quran dan faham Quran. Saya kata, boleh ke orang buta hafal Quran? Mak kata boleh. Kan abang mak hari-hari mak akan ajar adik-beradik saya, tapi saya boleh ingat. Itu yang luar biasa. Jadi mak pun cari-cari tempat-tempat nak belajar Quran. Semua orang tolak. Kenapa? Buta. Mana layak. Macam mana kau nak ajar? Ketika itu memang zaman dulu kan teknologi tak ada lagi. Jadi sehingga mana satu tempat dia kata, boleh nak kami terima nak makcik, tapi dengan syarat tunggu kami punya pengetua balik dulu. Dulu mana pengetua kami balik, nanti dia akan interview. Alhamdulillah tunggu hujung tahun, maka pengetua dia balik Ustaz Mak Lazim daripada Ma'at Hafiz Derga. Lepas tu dia kata, boleh makcik. Kenapa? Guru saya di Mesir pun buta. Jadi kami terima anak makcik. Maka ketika itu berhentilah sekolah, belajarlah tahfiz. Kan? Belajar tahfiz. Boleh sambung ya? Boleh. Sambung ya. Seronok cerita ni. Jadi belajar tahfiz, dan ketika saya belajar dengan cara mendengar. Mendengar itu orang macam sikit-sikit dengar sampai umur 11 tahun. Dan alhamdulillah saya berjaya menghafal 9 juzuk Al-Quran dan baca 18 juzuk Al-Quran. Bila tu keluarlah dengar dalam berita TV dengan surat khabar pengambilan pelajar SPM ke Sudan. Saya kata menarik ni. Balik rumah je, mak abang nak berhenti sekolah. Kenapa? Terus. Kenapa abang nak pergi Sudan? Mak kata, mana boleh, Sudan ni pengambilan pelajar SPM. Tak kira mak, kalau mak tak nak bagi abang pergi Sudan, abang tak nak pergi sekolah. Jahat tu, nakal. Jadi mak kata tak boleh, nak pergi juga. Jadi itulah perangai anak ni memang betul teruk lah. Kena ikut. Mak pun cari-cari. Mak tercek, dia kata boleh kan mak anak makcik ke Sudan, tapi dengan syarat makcik kena bayar 36,000 ataupun 36. Tapi anak makcik kena pergi sana ambil ujian. Kalau lulus teruskan, kalau tak balik dengan keadaan kosong lah. Jadi mak kata tak takut ke abang pergi? Tak takut mak, abang ada Tuhan. Belagak tu, takut abang ada Tuhan kan. Belagak. Lepas tu bila hari nak pergi tu, mak kata, mak tak boleh hantar abang, mak tak ada duit. Mak ni kerja kerani, tak ada duit. Mak kata, abang mak kirim dekat abang. Tak apa mak, abang ada Tuhan. Sampai ke airport nangis. Tak mau pergi. Ustaz nangis. Mak kata tak boleh, kena pergi juga. Ikutlah orang. Saya pergi bersama-sama orang normal, orang biasa yang boleh melihat. Kawan lah. Tak kenal. Tak kenal langsung. Jadi ikutlah orang pergi Sudan tahun 1998. Sampai Sudan. Hari pertama Sudan kena bom. Masa tu takut tu. Awal-awal masuk ada kena bom kan. Kena bom. Betul tak, mak tu telefon mak. Sana kena bayar telefon. Mak mana kita akan call, nanti mak akan call balik lah. Call di Kepala Rumah Jabatan Malaysia sana. Mak, abang nak balik. Mak kata apa kat saya? Itu kata ada Allah kan. Sekarang nak balik. Kena balik. Memang takut. Atau mak kata apa? Abang kena ingat tujuan abang datang ke Sudan untuk apa. Kita bukan orang senang abang. Mak dah buat pinjaman dengan bank dah. Abang kena teruskan. Maka ketika itu saya pun teruskan belajar. Alhamdulillah. Tahun pertama saya asal belajar pergi sana nak belajar, ambil sanawi je. Sanawi je. Tiba-tiba ada ujian, lulus masuk ke kuliah. Masa bermula dah kuliah saya tahun 1.
Dan alhamdulillah saya habis kuliah tahun akhir pada umur 13 tahun, dapat degree Quran dan Bahasa Arab. Alhamdulillah. 13 tahun. Masa tu form 1 baru je kira-kira nak belajar. Kira-kira belajar Bahasa Arab lah. Kalau macam sekolah rendah kan, just belajar yang asas. Betul. Fi'il Madi tu pun tak ingat. Saya pergi Sudan, tak tahu bahasa, tak tahu apa pun. Yang saya tahu satu perkataan je. Majnun. Itu saya tahu. Itu saya tahu. Majnun. Sebab tengok Laila cerita dalam Majnun. Laila Majnun. Itu saya tahu. Itu pun saya tahu, tak tahu mana apa. Jadi Ustaz pergi Sudan tu dengan kosong, maksudnya kosong, tak tahu bahasa Arab. Betul, tak tahu langsung bahasa Arab. Masya-Allah. Dan pergi tak ada kawan. Tak ada kawan. Itu yang luar biasa lah. Jadi, tapi sebenarnya saya nak kongsi sikit lah. Maknanya saya pergi sana tu memang tak ada siapa-siapa. Pergi sana dengan tak ada buku, tak ada apa. Kawan-kawan pun tak kenal. Dan maka ketika masa ujian saya di sana tu, saya cerita sebagai kekuatan kita, orang tak suka. Pelajar Malaysia kita tak suka saya. Saya pernah nak kena halau, kena baling baju keluar, kau pergi balik. Ni bukan tempat kau, ni tempat kau pergi balik masuk buat bakul ke apa, dia kata. Sampai baliklah tu. Sebab menyusahkan orang kan. Tapi Alhamdulillah saya lulus dalam keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah Allah. Sebab tu kata-kata kan, syukur kita penting. Dengan apa yang Allah berikan, kita kena usaha. Jadi alhamdulillah saya balik dengan belajar, dan saya dapat degree Quran dan Bahasa Arab. Dan keputusan Mumtaz 995 per 1000. 1000. Alhamdulillah. Beza sedikit je. Hampir lagi sikit lah 1000 kan. Masya-Allah. Itu luar biasa. Pulang balik ke Malaysia, tiba-tiba nak balik Malaysia umur 13 tahun, nak sambung universiti, mana ada orang terima. Jadi masuk sekolah menengah. Sekolah menengah balik. Sekolah menengah sampai setahun boring. Tiba-tiba bagi tahu, mak, abang nak belajar komputer. Mak kata budak ni buat hal lagi. Kan? Buat hal lagi. Mak kata mana ada komputer, nak belajar komputer kan. Jadi memang betul-betul itulah ujian mak dapat anak macam ni kan. Jadi mak hantar belajar komputer, belajar hafal keyboard. Dan tiba-tiba saya minat dan saya ikut orang lama-lama, saya dapat anugerah orang pertama buta yang boleh repair komputer. Alhamdulillah. Dan terusnya saya pernah bekerja dengan Microsoft Mimos dalam bidang software, hardware and networking. Dan lepas tu saya buat sendiri lah, dan ada beberapa syarikat. Alhamdulillah. Itulah sedikit cerita yang panjang ni. Masya-Allah. Nampak tak? Walaupun Ustaz Nabil ni orang yang serba kurang, tapi dia tak pernah ada kata-kata tak boleh. Betul. Ustaz kan? Betul. So bila kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kita boleh buat apa yang kita nak. Betul. Melainkan dengan izin Allah lah. Dengan betul, izin Allah. Betul. Jadi macam sekarang ni Ustaz, sebelum kita mulakan, saya nak tanya sikit, macam mana cara Ustaz dulu kan, Ustaz belajar tahfiz kan, hafal Quran. Macam mana cara Ustaz hafal? Dulu memang orang buta ni dia ada kaedah braille, kan, Quran braille semua. Tapi zaman dulu Quran braille susah dapat. Kebanyakan zaman saya dulu, kalau di tahfiz saya gunakan kaset lah. Tapi bila pergi Sudan tak ada apa. Dulu saya pergi Quran, dulu di Sudan hafal Quran dengan cara menulis. Maknanya ustaz cakap dia tulis. Jadi saya bawa mission braille ke Sudan. Sampai immigration Sudan, custom dia kata dia ingat senjata, dia buang semua. Dia buka-buka tidak pasang, habis hancur. Jadi memang tak ada apa. Dia mahal benda tu. Mahal dulu, zaman dulu 5,000 lebih. 6,000. Dulu. Jadi memang hancur, tak ada apa. Jadi hanya saya dulu belajar hanya mendengar orang baca. Orang ni baca sikit, orang ni baca sikit, saya dengar. Sama dengan ujian, bila nak ujian ni, time ujian ni, saya dengar orang baca, saya tidur. Sebab tak ada baca. Dengan cara tu saya belajar. Kira dengar daripada orang lain. Orang lain lah. Dan dia orang baca topik dia orang. Dia tak sama. Orang dia baca tempat lain. Tapi kita kena faham lah. Bila kita faham, barulah mudah kita ni jawab. Macam Ustaz ni orang yang cepat tangkap lah. Alhamdulillah. Cepat tangkap. Lepas tu yelah, macam saya start menghafal Al-Quran tu bila masuk yang kuis tu. Masuk kuis untuk diploma tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Masya Allah, luar biasa. Jadi
awal-awal nak menghafal tu, ialah kita pun tak pernah nak menghafal. Dulu sekolah agama biasa saja. Just hafal surah-surah yang lazim, yang di sekolah bagi. Betul. Macam surah Al-Jumu'ah ke. Itu lah, surah tu je lah kita hafal. Tapi yang untuk surah Baqarah tu kita tak pernah hafal lagi. So masuk je kuis, itulah permulaan saya menghafal. Mula tu memang susah. Allah, susah kan? Sebab kita, satu kita nak hafal, itu baru hafal. Mengulang dah hafal mengulang dosa. Lupa dosa. Lupa dosa. Kena ulang. Betul. Dia ibarat hafalan ni ibarat unta yang liar. Betul. Kita tinggal dia sehari, dia tinggal kita sebulan. Itu yang bahayanya. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bagi lekat kita punya hafalan, apa teknik dia? Dia di antara teknik mudah je adalah kita selalu ulang. Selalu ulang. Tapi sebenarnya paling mudah, ada lagi yang paling mudah. Sebenarnya kita kena faham. Kan? Kalau kita faham, contohlah kita dah tahu jalan kita nak daripada Shah Alam nak ke Sepang. Sekarang ni kita guna Waze kan. Tapi kalau kita faham jalan dia, santai ya. Kan? Jadi kita boleh sendiri. Begitu kat Quran, kita kena faham dia, insya-Allah. Faham ayat dia ke mana, cerita apa. Kita akan mudah ingatlah. Itu cara mudah. Faham. Jadi Ustaz, macam yang Ustaz cerita tadi kan, Ustaz punya yang Quran Braille punya kena selongkar mesin Braille. Lepas tu diorang ganti balik tak? Tak ada lah. Mana dia orang tahu apa? Tak ada. Dia orang buang macam tu je. Rugi macam tu lah. Rugi macam tu je. Tak patut lah. Dah lah buka, lepas tu tak nak ganti balik lah. Sepatutnya dia orang pun tak kerti. Tak kerti kan? Tak kerti je. Jadi kita berbalik untuk kita punya tajuk pasal syukur ni. Sekarang ni ramai orang yang walaupun dia dah banyak harta, ada macam-macam kemewahan, tapi dalam diri dia masih tak rasa cukup, tak rasa syukur apa yang dia ada. Macam mana, apa pandangan Ustaz dengan orang macam ni? Dia sebenarnya dalam kehidupan kita ni memang banyak jenis orang. Kadang-kadang bukan mereka tak bersyukur, tapi mereka tak tahu bagaimana cara untuk bersyukur. Kadang-kadang dia rasa betul, dia cukup semua. Dia ada kenderaan, dia semua, dia ada kemewahan, tapi dia rasa tak cukup lagi. Kenapa aku masih miskin? Kenapa aku masih? Kenapa? Pertama sekali, dia tak tahu cara macam nak bersyukur. Dan mereka sentiasa melihat orang yang di atas mereka. Sedangkan kalau ikutnya paling mudah je. Bila kita nak berjaya, kita memang lihat orang yang atas. Tapi kalau kita nak mendapat satu kehebatan ataupun satu kemuliaan daripada Allah Taala, untuk lebih kita lagi, dengan cara kita kena bersyukur. Sebab Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan rezeki kamu. Maknanya tambah rezeki, kena bersyukur dulu. Nak ada rezeki, bukan sekadar kita usaha, tapi kita kena minta dia empunya rezeki. Siapa empunya rezeki tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan rezeki. Nak dapat dia, syukur. Syukur ni bukan bermakna kita tidur tu akan syukur, tak. Kita usaha, tapi apa yang dapat kita mensyukuri. Ya Allah, aku bangun pagi, aku syukur ya Allah. Kan, aku bangun, aku dapat jalan ni, syukur ya Allah. Aku dapat minum kopi teh tarik sedap tadi tu, masya-Allah, syukur. Bila kita syukur dengan apa yang Allah beri, Allah akan tambah rezeki kita. Masya-Allah. Jadi Ustaz, macam mana kita nak istiqomah dalam kita menyebut syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya syukur ni senang sebut. Senang. Menyanyi pun senang kan. Raihan sebut syukur, syukur, syukur ya Allah. Sebut memang sedap. Menyanyi pun sedap kan. Alhamdulillah, tu Raihan bukan saya. Kan. Boleh masuk dia. Tapi nak melaksana tu berbagai-bagai ujian. Kenapa? Yang pertama sekali kita harus faham kenapa kita kena bersyukur. Kan? Siapa kita ni kena bersyukur? Adakah kita buat kerja ni kerana kita yang punca ke? Kenapa? Sebab apa? Maknanya pertama sekali kita tahu kenapa bersyukur, kerana kita ni adalah makhluk Allah. Allah yang menjadikan kita. Jadi segala apa yang Allah beri ni,
daripada Allah, bukan daripada kita. Kita kena syukur, dan di sinilah wujudnya kita kena wajib bersyukur. Istiqamah syukur dengan apa? Dengan kita hari-hari kita melaksanakan syukur, kita baca Quran, kita faham Quran. Dia sebenarnya kebanyakan orang, maaf kita cerita sikit lah kan, kadang-kadang dia nak bersyukur tapi dia baca Quran tu kadang, aku baca Quran, aku syukur aku baca Quran, tapi dia baca sekadar membaca. Banyak orang baca hari-hari, baca dengan taranum, bayati, dia baca dengan semua kan. Kadang-kadang yang ada qiraat pun ada, hebat. Qiraat dia baca kan, dia baca wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabb. Sedap baca kan. Dia baca hebat tapi dia tak faham. Dia kosong. Lenggok je. Sedap baca kan. Kan. Dia takkan dapat. Tapi kalau dia baca walaupun tak sedap suara pun, tapi dengan kefahaman yang betul, dengan kerendahan hati yang betul, insya-Allah capai syukur tu akan hadir walaupun dia baca surah Al-Ikhlas. Itu surah yang ringkas. Betul tu. Insya-Allah Ustaz. Okay Ustaz, macam sekarang ni pun ramai yang selalu salahkan takdir. Kata Allah lah, dia Allah tak boleh terima lah. Allah tentukan aku kenapa aku miskin, kenapa aku miskin, apalah aku ni tak boleh nak lari laju ke, tak boleh kaya. So macam mana nak bagi orang ni sedar sikit? Sebenarnya kalau kita balik kepada Al-Quran, sebab tu kita impact, sebenarnya apa yang penting adalah kita kena balik kepada Quran. Allah dah sebut dalam Quran tau, dalam surah Al-Baqarah kan, Allah kata apa? Manusia ni Allah akan uji dengan ada beberapa perkara. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', makan lapar, wa naqsim al amwal wal anfus, dan Allah bagi kekurangan harta. Usaha kadang susah, dengan ekonomi susah, dah buat semacam, tapi tetap ya Allah, kenapa kau susah ya Allah, kan? Wasamarat, dan tanaman buah-buahan tak cukup. Dan di akhir Allah kata wabasyiris sabirin, maka bergembiralah orang yang bersabar. Kenapa Allah sebab bergembira? Bila dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Bersyukur bukan bererti kita biar, tapi kita berusaha. Ya Allah, terima kasih kau bagi kat aku rezeki yang walaupun sedikit, Allah, aku akan berusaha lagi. Memang Allah janji, Allah usaha kan, Allah uji kita. Mana Allah nak tambah darjat kita. Dia sejauh mana penerimaan kita tentang Allah bagi tu, itu yang kita kena ubah. Maknanya Allah bukan sengaja, tapi inilah uji, Allah beri ujian. Dan Allah sebut Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji seseorang tu di luar kemampuan dia. Allah, mana kita pasti boleh buat, tapi bagaimana kita menghadapinya. Macam saya sendiri, Allah kena bagi saya buta. Kenapa aku buta? Kan? Kenapa aku buta? Tapi kalau kita hidup dalam rasa macam tu, kenapa aku buta, aku bagi alasan aku tak boleh buat apa, takkan percaya lah kita. Betul. Tapi kalau kita ingat Allah jadikan kita apa? Allah jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian. Makna Allah dah bagi semua dah. Dan bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang bersyukur, kita kena usaha. Maka ketika kita fikir begitu, kita ubah diri kita, maka insya-Allah kita akan dapat asa syukur, kita akan dapat kekuatan untuk kita bangun balik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebab itulah macam Ustaz Nabil ni, dia sentiasa berusaha untuk dapatkan apa keinginan. Sebenarnya kita manusia ni semua ada keinginan kita. Betul. Keinginan kita nak pandai editing ke, kita nak pandai main bola, semua kita kena ada apa? Ada keinginan masing-masing. Saya banyak benda yang saya teringin dulu. Saya teringin nak bawa kereta. Orang buta dia bawa kereta kan. Saya teringin nak repair komputer. Alhamdulillah Allah izinkan. Tapi kita belajar. Dan sebenarnya saya dah macam-macam saya inginkan dan Allah beri. Contohnya apa? Kenderaan. Dulu 2010, 2012, dulu teringin nak pakai Starek tau. Kereta Starek. Sekarang diesel mahal tau, tapi tu dululah. Saya doa, ya Allah, aku teringin dapat, Allah, aku nak usaha dapat. Tapi tak ada Allah, tahun 2020 PKP, saya dapat Alphard. Tu orang bagi lah, orang bagi. Bukan. Rezeki orang tak bayar, saya sama bayar. Dapat Alphard. Lepas tu saya dah dapat Alphard, lupa dah Starek kan. Tapi bila jumpa Starek, aku teringin lah. Dan rezeki Allah tahun lepas, hari birthday saya,
saya dapat starek, dapat dulu starek saya. Dapat starek. Mana syukur. Walaupun minyak diesel mahal tahun kali ni, tapi syukur saya dapat starek, saya simpan dulu. Simpan dulu lah. Tapi memang Allah bagi. Tapi dengan cara apa, kita usaha, kita doa, kita minta kan, dan kita buat, memang insyaAllah dapat. Memang dapat. Itu yang luar biasa. So kiranya starek tu guna bila nak keluar je. Sekarang ni simpan dalam frame dulu lah. Dalam frame. Kan. Tapi memang memang saya hajat, saya memang minat sangat. Walaupun tak boleh bawa. Tapi saya minta, Allah aku nak kena. Tapi maka Allah akan bagi bila waktu dia. Betul. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi ni, Allah akan bagi mengikut waktu kita. Waktu yang Allah mana untuk kita. Bukan kita nak. Bukan waktu kita nak, tapi waktu yang sesuai untuk kita. Jadi macam ada orang yang dah berusaha, tapi masih terdapat. Lepas tu dia jadi macam stres, putus asa terus. Jadi macam mana nak apa kata-kata semangat bagi dia sebenarnya ingat satu benda je. Allah tak akan beri apa yang kita nak, tapi Allah akan beri apa yang kita perlukan. Itu yang pertama. Ingat poin kan? Yang kedua, apa yang kita nak tak semestinya baik bagi kita, dan apa yang kita tak nak tak semestinya buruk bagi kita. Allah sebut dalam Quran lagi, surah Baqarah tu kan, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa kita tak tahu. Jadi bermakna kalau kita usaha belum dapat lagi, kita dah buat terbaik, ingatlah bahawasanya ketika itu kita mungkin bukan waktu lagi, time lagi. Bukan sampai waktu lagi. Jadi kita harus usaha, dan Allah akan bagi apa yang kita perlukan dan pada masa yang tepat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-Mu bertanya kepadamu, di manakah aku? Jika wahai Muhammad, jika hamba-Ku daripada-Mu, di manakah aku? Katakanlah, aku dekat je. Aku sentiasa memberi apa yang mereka minta. Mana Allah kata aku pasti memberi. Maknanya, tapi Allah bagi ketika waktu dan tepat waktunya. Seperti juga ajal. Ajal kita kan la yastakhiruna sa'atan, tak cepat satu saat, tak lambat satu saat pun. Maknanya segala yang berlaku ni akan berlaku ketika sampai waktu dia. Itu best tu. Itu antara satu kata-kata yang masuk kat dalam jiwa. Jiwa orang luar sana, tapi saya pun dapat juga. Sama untuk kita pun. Saya sendiri pun. Sebab kadang bila kita kan macam kerja kadang kita tak dapat, contoh lebih kurang macam ni lah, macam gaji tak naik, kita akan rasa kecewa. Betul tu. Dan bila tu lepas tu dah tukar tempat kerja lain. Itu secara usaha lah sebenarnya. Kena cari kan teknologi. Cuma kadang-kadang kita usaha banyak, kenapa tak jadi? Allah, aku dah buat macam dah. Aku dah kerja satu hari 10 tempat, tapi tak cukup juga. Kan kita akan tengok kesyukuran kita, dan kita akan tengok Allah, ini Allah nak uji kita. Jadi kita kena kuat semangat lah. Gaji kena cari banyak. Betul. Pentingnya usaha. Jadi Ustaz, tadi macam Ustaz tadi baca Taranum ada Taranum tadi. Bila Ustaz belajar Taranum? Saya ni belajar Taranum ni saya bukan belajar Taranum direct lah. Saya dengar dan saya mahir ketika mana saya dengar dan saya banyak mendengar lah. Tapi saya juga menjadi juri sebenarnya. Walaupun saya tak pandai, tapi saya juri lah. Bagi seni suara. Taranumnya kan. Sebab saya suka. Tapi saya bukan pakar Taranum lah. Saya bidang tahsin. Bacaan Quran dan seni suara. Kalau macam orang menasyid ke, orang baca Quran, saya boleh tahu. Sebab orang buta ni Allah bagi satu pendengaran yang kuat. Jadi saya boleh cari kesalahan. Saya boleh cari kesalahan. Jahat tu. Kira macam Ustaz Nabil boleh bagi sanad kan? Kira sekarang boleh bagi sanad. Saya memang alhamdulillah sekarang ni pemberi sanad Asia lah. Kadang orang tanya, Ustaz, sanad tu apa? Penting sanad tu kan? Sanad ni sebenarnya, sanad ni kita nak dapatkan ilmu yang betul, salah silah yang betul. Maknanya daripada kita, guru kita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata boleh ke tak dapat sanad? Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk mendapatkan ilmu, maknanya sekarang banyak orang kita tak tahu orang tu belajar betul tak betul. Kan guru kita tak tahu ustaz ni betul tak betul. Kan sekarang banyak orang jadi ustaz kan. Padahal baru ustaz kan. Tapi
tak salah. Cumanya kalau benda tu kalau kita dapat lagi makna salah silah yang betul, kita dapat cara ilmu tu tak salah silah ilmu tu kan macam an kalau kan sama tu hadis kan. Jadi kita Quran sanad daripada kita, guru kita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting tu. Ustaz ada buat macam satu program yang bergerak macam tua apa untuk sampaikan sanad-sanad. Betul, di antara kita banyak kadang-kadang kita buat program untuk betulkan surah Al-Fatihah dan kita bagi sanad dia kan. Bukan ada orang kata Ustaz tak baca kalau dia tak nak amal boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dapat yang betul, alhamdulillah lah kita betul. Nak dapat sanad ni syarat dia kita kena betulkan bacaan kita. Betulkan bacaan betul-betul, faham apa yang antibati dia insya-Allah. Sebab kalau panggil hafiz kan, orang kata al-hafiz ni Al-Quran nak jaga. Tapi kalau kita tak faham apa kita jaga, buat apa? Betul. Kan? Jadi kita kena faham. Nak makan nasi goreng, tak tahu nasi goreng apa. Nasi goreng Cina ke, nasi goreng apa. Saya pernah jadi tu. Ada satu orang gaji kawan saya tu, majikan kita, nah pergi beli nasi goreng Cina. Sekali dia pergi balik dalam plastik. Saya tanya dia, kau beli kat mana ni? Beli kedai Cina. Kedai Cina. Sebab dia tak faham nasi goreng Cina ni kan. Tak tahu kan. Mana maksud kita nasi goreng Cina bukan nasi goreng kedai Cina kan. Dia kena faham. Nasi baik tak makan. Nasi baik tak makan. Maknanya kefahaman tu penting. Nak makan tahu nasi goreng apa. Jadi kita sama juga. Jadi kita kena faham apa yang kita baca, kita amalkan, baru boleh jadi. InsyaAllah. Sekarang ni sebenarnya ramai yang masih tak tahu maksud surah Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya surah Al-Fatihah tu dia punya makna tu ada je dekat lagu-lagu kan. Dia sebenarnya bukan tak faham. Dia belajar. Kita pergi kelas. Ada orang pergi kelas kan. Hari ni kita pergi kelas, kita buat tadabbur surah apa. Dia kata surah An-Nas ataupun surah Al-Fil. Kan? Dia faham. Dia pergi. Wah, pergi seronok. Bila balik keluar daripada masjid, tengok tayar pecah. Pergi kedai. Tu lapar. Pergi kedai makan lagi. Dah habis lapar, duit habis. Bila tanya balik, tadi kau belajar apa? Aku pun lupa. Kan sebab duit dah habis dia fikir kan. Tapi sebab dulu memang macam tu. Memang kita tak ada solusi. Kan. Jadi sekarang ni di antara bagi saya lah, kita cerita sikit mana solusi dia banyak. Sekarang ni teknologi luar biasa. Kan sekarang ni kita boleh buat Zoom, tak ada sibuk, kita boleh buat Google Meet kan. Begitu juga Quran. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan semua, teknologi yang sekarang ni yang ada ni sangat luar biasa. Kenapa? Kita boleh memahami bahasa Quran dengan menggunakan handphone. Handphone ni saya tanya kita banyak dengan handphone ke banyak dengan keluarga kita? Saya yakin semua dengan handphone kan. Kalau suami lah contoh, kalau suami kalau dia keluar dia tertinggal handphone, dia akan balik ambil kan, dia tinggal je pasti dia balik ambil kan. Kalau isteri, kau naik Grab lah mana-mana kau kan. Maknanya betapa handphone pentingnya tau. Kan. Tapi handphone macam-macam boleh guna kan, dengan kemudaratan banyak kan. Kita buat kajian, hampir di Asia ni hampir 12 jam sehari orang menggunakan handphone untuk social media. Bayangkan kan. Tak salah. Betul. Tapi kita terlalu gunakan, tak ada boleh kebaikan pun. Tapi dengan handphone juga kita boleh menghasilkan kebaikan, dengan kita boleh belajar memahami, mengingati dan memahami masalah Quran menggunakan aplikasi Think Quran. Kita bukan promote, tapi inilah solusi yang saya nampak sekarang ni. Dulu saya nak baca Quran, nak faham Quran susah, kena buka kitab. Dulu tu nak kena buka 9 kitab. Wa bi makna hadhi yadullu ala hadha kalimat hadha, pening malah kan. Jadi tak guru mati saya mati kan. Jadi sekarang ada teknologi yang kita boleh belajar kosakata yang mudah hari-hari kita belajar. Dan Think Quran bukan ganti ustaz, tapi dia memudahkan kerja ustaz. Jadi kita balik rumah boleh ulang kaji. 80% kita belajar kalimat yang berulang, dan insya-Allah kita akan mudah faham. Dan lepas tu kita carilah guru-guru untuk kita tadabburkan. Sebab fikir kalau belajar bahasa Arab ni susah. Nak kena belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan sebagainya. Betul. Tapi dengan Think Quran ni dia dah mudahkan kita. Betul. Kita perkataan yang sering berulang dalam Al-Quran. Betul. Perkataan yang kita baca hari-hari yang sebut kadang berulang-ulang. Rupanya perkataan tu dah banyak dah. Contoh paling mudah lah. Kita belajar kan Qul. Dalam Quran banyak dah. Kan? Qul atau An-Nasi, Al-Jinnati. Wah, bayangkan 5 perkataan kita belajar tu dalam Quran dah diulangkan lebih daripada 10,000. 10,000. 10,140 kali. Bayangkan.
Dan kalau kita faham 5 perkataan tu, insya-Allah kita faham lebih kurang 9.5%. Dahsyat tu. Mana hari ni tuan-tuan dah dapat faham 9%. 5%. Hebat tak? Itu yang luar biasa. Secara sedar tak sedar. Betul. Yang penting kita ada usaha untuk memahami makna Al-Quran. Betul tu. Jadi Ustaz, saya dengar Ustaz ni ada buat rawatan Islam juga. Geng. Jadi waktu bila tu Ustaz mula buat rawatan tu? Sebenarnya bila kita faham, bila kita dengan Quran, kita tak dapat lari daripada satu perkara bahawasanya Quran ini adalah penawar. Saya mula berubah orang ni umur saya 14 tahun. Bukan sekadar boleh repair komputer 14 tahun kan. Bukan repair manusia, repair komputer je. Repair manusia begitu Pak. Ada insya-Allah Quran ni adalah penawar yang untuk semua. Wa rahmatul lil mu'minin. Mana untuk penawar kan? Syifaan wa rahmatul. Jadi Quran ni sebagai penawar yang kita boleh gunakan untuk bantu manusia. Itu paling maknanya alhamdulillah saya buat daripada umur saya 14 tahun sehingga sekarang umur saya muda lagi lah. Alhamdulillah. 14 tahun. Kiranya lepas Ustaz dapat CJ yang 13 tu. Tahun depannya berubah. Sebab saya melihat banyak sekarang terlalu banyak orang yang pusat rawatan yang kadang-kadang kita tak tahu sumber daripada mana. Jadi daripada kita ilmu kita diamalkan kosong, ilmu kosong lebih baik kita amalkan kan apa kita baca. Sebab Quran ni penawar dan kita boleh menggunakan Al-Quran, tapi yang penting kita kena belajar dan faham. Sebenarnya Ustaz, kalau kita surah Al-Fatihah tu sebenarnya dia boleh jadi syifa juga. Betul. Di antara hadis yang kita pernah lihat Nabi SAW, ada sahabat sahabat sakit dan ada sahabat yang lain baca surah Al-Fatihah dan sembuh. Maka dia jumpa Nabi, wahai Nabi, aku ni tadi bantu, aku tadi baca orang sakit, aku bantu baca Fatihah, aku baca Fatihah. Dan aku baca kan dia minum akan sembuh. Nabi kata apa? Ambil lah. Maknanya upah tu boleh ambil. Maknanya Fatihah ni maknanya boleh gunakan sebagai penawar. Makna Al-Qamal lah, itu hadis ni Al-Qamal. Maknanya banyak panjang hadis dia, tapi kita ringkaskan lah. Maknanya dengan sekadar baca Fatihah dengan keyakinan, dengan kefahaman, maka itu juga boleh menjadi syifa, penawar. Macam ada setiap surah tu dia ada tak ayat-ayat yang menerangkan apa dia penawar untuk yang ni, kalau stres apa penawarnya. Dalam Quran ni kalau ikutnya semua ayat-ayat Quran yang banyak. Kenapa? Quran ni memang dijadikan untuk kita, untuk menenangkan hati kita. Tapi dengan syarat kita kena faham. Kita faham. Contoh ayat Quran Allah sebut dalam Quran banyak kan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sebut kan, dengan mengingat Allah dia hati punya tenang. Maknanya dengan sebut kita baca ayat Quran apa pun, kita baca, kita insya-Allah akan tenang. Yang kedua Allah sebut Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Maknanya kalau kita nak tahu ayat-ayat Quran yang bahagian-bahagian ni, tanya orang yang tahulah. Dan ilmu lain. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi maknanya kita kena belajar. Baru kita dapat insya-Allah. Yalah, kalau kita tersilap belajar dengan orang, dia jadi kalau sesat sesat lah. Lepas tu ilmu ni perlu kan tadi, perlukan sanad. Dapat guru yang betul, siapa daripada mana dia belajar, dan guru dia siapa kan. Insya-Allah. Jadi macam pengalaman Ustaz kan, ada tak orang yang dia dah belajar pasal syifa, tapi dia gunakan ke arah yang kejahatan, benda lain lah. Banyak. Kita tak menuduh orang ni, banyak lah. Kenapa? Kerana mereka tidak faham apa yang dia belajar. Yang penting dunia dia. Banyak. Quran ni boleh digunakan berbagai macam. Sebab tu kan dalam surah Al-Baqarah kan, yang cerita tentang sihir, kan malaikat bila Harut atau Marut kan, kan dia menggunakan sihir semua kan. Jadi dia boleh gunakan dengan ke arah kebaikan dan atau kejahatan. Tapi kepada kejahatan dapat dosa lah. Tapi waktu kita kata kena bersyukur. Bila kita belajar ilmu, kita faham Allah ini semua daripada Allah SWT, kita kena buat baik lah. Manusia tak bersyukur yang selalu buat jahat. Waktu ada tak benda yang menyeramkan lah, bila Ustaz dah rawat orang, lepas tu balik-balik ada terkena gangguan macam-macam. Kalau nak cerita macam-macam lah. Tapi memang
Itulah mana buat orang ni dia ada banyak, dia ada bukan keburukan, dia ada ujian bagi orang yang buat ni banyak. Sakitnya kadang-kadang bila orang balik orang tidur. Kita yang berubat ni yang tak tidur kan. Tapi di antara kisah-kisah yang luar biasa yang saya pernah jumpa kan. Pernah satu hari raya tau. Saya dulu saya di KL lah. Saya tak balik raya. Saya tak balik raya tau. Kali tu saya bangun-bangun pagi, saya sembahyang subuh semua, saya tertidur balik. Jaga-jaga pagi, macam orang datang rumah, perempuan 2 orang kan datang nak berubat. Borak-borak, saya pun dah orang ada, saya saya tertidur. Saya borak. Cerita pasal raya, cerita pasal dia sakit semua kan. Lepas tu terdetik saya, bila masa aku buka kunci rumah? Aku tak keluar rumah dulu kita tadi kan, fikir kan. Lepas tu saya pun nak tanya pun takut. Saya pun takut juga kan. Tapi macam mana dia masuk rumah Saya pun diam lah. Lepas tu saya tak tahu nak apa. Saya kata kejap lah kak, saya nak keluar kejap, nak beli makan raya kan, saya nak cari makan kalau ada kat bawah tu. Saya pun keluar turun bawah, lari turun bawah. Call kawan saya, kau datang rumah sekejap. Dia kata, kenapa? Datang rumah dulu kan. Dia datang kat bawah, dia tanya, Bil, kenapa kat bawah ni? Aku takut kenapa? Saya tanya dia, semalam kau balik rumah kampung, kau tutup pintu tak? Kunci lah Ustaz. Dia kata kunci lah. Lepas tu saya kata, macam mana orang boleh buka atas? Dia kata mana ada. Kan. Lepas tu saya biar ajak, saya baru naik balik, pun tak ada orang pun. Maknanya tak tahu siapa yang datang tadi kan. Tak tahu lah. Memang itu perkara-perkara yang memang saya tak dapat lupakan lah. Memang luar biasa lah. Dah lah 2 orang perempuan kan. Dah aku buta tak siapa kan. Kira tu borak ingat ke borak pasal apa? Borak pasal dia sakit, cerita pasal kan dia sakit macam mana, dia datang daripada mana kan. Memang memang macam manusia. Tapi itulah memang satu benda yang memang tak dapat lupakan hari ni lah. Apa rawatan yang paling susah Ustaz nak rawat orang? Dia sebenarnya rawatan dia sebenarnya kita buat ni, kami perawat ni sebagai jabatan je, maknanya kita bantu. Tapi di antara rawatan-rawatan yang kita pernah yang agak susah adalah orang yang dia sendiri ambil benda tu, benda yang jahat, dan nak buang balik tu susah lah. Dia nak buang tapi masa sama tak mau buang. Macam tu. Tu yang susah. Itu yang kadang-kadang melibatkan kesakitan, gangguan ni dia boleh menyebabkan kita sebagai perawat ni boleh jadi sakit. Sehingga kadang-kadang boleh mengancam nyawa kita sendiri. Itulah antara yang susah lah. Itu susah. Jadi kalau contohlah macam mana kita nak tahu yang diri kita ni ada masalah gangguan. Dia dari segi orang biasa ni, orang biasa untuk ketahui, kita boleh tahu dengan cara kita hidup tu. Mungkin kita tak pernah sakit, ataupun kita sakit benda yang mengarut-ngarut kan. Kita makan ubat tak ready. Lepas tu kita tak tenang, rumah tangga kita tak beres, tak betul. Kita rasa macam kenapa semak sangat kan. Kita dah cuba dah, aku dah solat, kita dah cuba istighfar, semua tak ready juga. Maka ketika itulah sebenarnya kita kena check sama ada gangguan dengan tak ada gangguan. Kena jumpa orang yang tahulah. Tapi dari segi orang biasa kita boleh detect dari segi amalan kita lah. Dari apa-apa pun kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Kembali pada Al-Quran, baca Quran, insya-Allah. Bila kita baca Quran sedikit boleh jadi penawar kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi apa bacaan yang mudah lah untuk kita praktikkan untuk rawatan diri kita? Paling mudah ya. Nabi pernah sebut hadis, kamu bacalah kamu satu ayat ni, selawat ni, untuk pagi 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa ulama bilang lah. Tapi hadis Nabi lah, kama qala, baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amalkan pagi dan petang, insya-Allah kita dilindung daripada sihir dan selain, insya-Allah. Insya-Allah. Amalkan, insya-Allah. Amalkan ya. Yalah, kita pun dah dapatkan ilmu-ilmu Ustaz sampaikan kaitan dengan syukur. Lepas tu Ustaz ada sampaikan macam mana taranum Ustaz. Hebat Ustaz. Allah. Ini adalah satu motivasi jugalah untuk saya. Kan, walaupun macam macam kita manusia yang sempurna yang boleh melihat, kalau kita masih ada rasa aku ni tak boleh buat ni kan, masih rasa tak bersyukur lagi, kita kena tanya diri kita balik. Apa yang silap pada diri kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk menyampaikan ilmu dan juga
cerita pengalaman Ustaz semasa kat Sudan dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri kita punya podcast ni, apa satu nasihat kepada penonton supaya kita sentiasa bersyukur? Pertama sekali, sebelum kita ni, pertama sekali kita kena ingat bahawasanya Allah ni jadikan manusia ni untuk beribadah kepada Allah. Allah sebut dalam Quran kan, kami telah jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Maknanya kita kena menjadi hamba kepada Allah Taala. Kita kena ingat Allah tak pernah menyusahkan kita dan Allah sentiasa dekat dengan kita. Jadi mintalah kepada Allah, Allah pasti bagi. Kan? Ud'uni astajib lakum, aku mesti bagi. Yang kedua, kita kena ingat setiap apa yang kita nak, kita harus berusaha. Bila usaha, kita akan dapat. Yang ketiga, Allah pasti berikan pada kita perkara yang kita nak ketika sampai pada waktunya. Allah tak beri apa yang kita nak, tapi Allah beri apa yang kita perlukan. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat untuk semua, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Nabil sebab sudi untuk berpodcast kita pada hari ini. InsyaAllah. Lepas ni kita podcast lain, InsyaAllah. Tajuk yang luar biasa tu. Luar biasa. Kita mana tahu kita buat satu podcast kat tempat lain ke, boleh. kedai makan ke. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada siapa yang masih menonton kita punya Mini Dot Podcast, nantikan kita punya episod yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.